Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, gang. Bertemu kembali kita di channel Pio Pisang Siap Cap Shui. Abang Bijal. Hari ini selamat malam, selamat berjenggu. hari ini aku bersama Shifu aku, Abang Peja Pilah Siap Siap Shui. Hari ini kami akan menduga Sungai Selangor. Setelah berabad-abad lamanya kami tidak turun ke Sungai Selangor, guys. Dengar apa rakyat sekalian alam pun mengatakan kat sini jenggu bergasok, dia bercakap. Nak cakap macam tu. Berkilo-kilo. Besar-besar bas, besar-besar van. So hari ni kami akan menduga sampai esok pagi, ataupun esok tengah hari, ataupun esok petang. Tengoklah keadaan macam mana. Kalau Mampu ikut kemampuan lah, kan. So ada apa-apa kata-kata ucapan daripada Abang Peja Pilah? salam sukan jenggu untuk negara. Mantap. Saya cuy. Jom, geng. Setap belum. Tapi abang kita dah dapat sekilo lebih tadi. Terang aku nak sampai. Aku sampai siap sesak, geng. Nasib baik dia datang menyelamatkan aku. Kalau tidak ni jenuh kena culik dengan kongsi gelap. Black Brothers. Bye. Assalamualaikum. Di dalam diam Lesen. aku mencintaimu. Lesen. Untunglah nyap-nyap. Gila udeng. Akhirnya kita baling pergi tepi, bang. Tepi. Itulah dia ada. Tepi besar-besar ni lah. Ada banyak tapi dia kena tepi. Lesen, mampus. Lesen setelah 2 jam, 3 jam. Alhamdulillah, syukur. Allah. Sekian lama menunggu jantan. Udang jantan. Allah. Jenuh nak beli udang. Bolehlah mencari celah-celah ni, berembang. Jenuh, geng. Boleh udang pun bersiapa tak tahu. Berminyak mulut bos. Hati dan perasaan terluka. Memanggil-manggil, menjerit-jerit. Pisang. Sakit hati, ingat. Sakit hati. Makan strawberry dulu lah. Sakit hati, ingat. Strawberry sambui. Dia berenang ke bawah pula ke. Aduh. Sesekali dia datang. Walaupun dia comel kecil-kecil comel. Lagi lah. Lagi. Ngelenjak. Panas ni, tengah panas ni. Ni boleh mendatangkan amarah, amarah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bang. Pok secure. Allah. Benda ni sampai. Alhamdulillah. Syukur. Pada mantap. Tak apa ke, bang? Sangkut kat badan ni. Dah macam umpan. Sangkut kat badan ni. Bercukur lah. Ada, bang. Ada. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Tepi-tepi, bang. Dia ada, tapi kadang-kadang saja dia hadir. Give me 5, tanda hadir. Mantap. Dia ada, tapi kita kena sabar sikit, guys. 5 jam, 6 jam. Mampu. Alhamdulillah. Cepat. Semua seses bujang. Alhamdulillah. Makan sebanyak macam mana? Tiba-tiba ada udam. Ada udam di sebalik pokok apa nipah. Ada udam di sebalik nipah. Manis mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ada baram.
Ada barang yang ingatkan tak ada barang. Ada barang. So kita continue memancing di pagi hari kan. Sebab di malam hari agak hambar. So kita meneruskan perjuangan di pagi hari. Setelah Abang Peja menggasak beribu-ribu lemon, ikan belukang, duri dan juga gelama, kunyit. Padu-padu mantap. Nah ya Pak Karim. Aduh. Cakap nak gerak je demai. Cakap nak gerak je demai bang. Aduh, kena scam ah udang sini. Kuat scam ah udang sini. Nak gerak je dia makan, nak gerak je dia makan. Manggil-manggil. Ih. Ketegak. Boleh kat dia. Jadilah dia kerja. Untunglah. Senyak-senyak awak kerja. Mana? Tengok. Yalah, jadilah. Untunglah. Bersempit. Ya, betul. Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah kata dah. Dia ada guys. Dia dah lama rancang. Kita yang lalai. So lepas ni kita jangan lalai lagi gengs. Ingat tu. Berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dulu. Bersenang-senang kemudian. Cap-cap cuik. Ada. Macam mana? Nak menyintap pun tak boleh. Aduh, macam mana ni? Hitam apa? Apa tak nampak siapa pun. Hitamnya. Tak apa, dia ni pula gantinya. Ush. Berebut ha. Alhamdulillah bang. Ada bang. Siapa kata tak ada bang? Ada barang ah. Air yang cangkat, jangan sangka tak ada barang. Senyap-senyap boleh barang oh. Amboi. Kita kecil-kecil je. Ya, sepit putih. Kita ambil kecil-kecil je. Sepit creamy. Tengoklah. Dia cepit biru-biru. Mana ada, kita pun cepit putih-putih je. Lah. Padu-padu mantap. Satu tempat satu ekor. Jom Minah. Padu-padu mantap. Satu tempat satu ekor. Kalau kita pindah 200 kali 200 ekor guys. Barulah berminyak mulut bos. Lepas dia. Ui, ada barang saja berada ni. Barang baik. Alung mana bang alung? Tu. Ombak tu. Lepas dia. Ini boleh mendatangkan amarah. Lepas dia. Barang baik. Juk pun dah penuh dah tu. Kena beli juk baru bang. Mendatangkan amarah. Oh, ada lagi. Sikit-sikit lah. Select. Ada kat tempat tu. Barang saya dah. Sampah. Oh, dah. Barang dah. Oh, alhamdulillah bang. Papai di selamen. Dan dia aja sepi ah. Papa di selamen.
Papa di selo men. Papa sampai tu pun. Lah anak kau diam. Bang ni. Bolehlah timbang. Papa di selo men. Bunyi pada lah. Alhamdulillah. Allah, lepas. Ush. Alhamdulillah. Siang jadi. Pada mantap. Mana? Iya. Tengah Popeye. Lepas Popeye je. Tonglah aku tik Popeye. Aduh je. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Penuh. Wow. Mantap padu. Fardu. Alhamdulillah, syukur. Ni si kecil. Kebetul. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur. Otak udang ni, panggil otak udang. Otak udang. Fardu mantap. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Brown on. Buah aja dia ada. Mak Saleh. Udang Mak Saleh. Cuma nak mampui. Pakai apa ni? Cerotui. Mak Saleh. Udang Mak Saleh nama dah. Fan Lovely kuat ni. Popeye. Ada baram. Popeye. Ketiak ucuk. Ketiak berkarak. Padu mantap. Abang pilih. Tonglah. Orang sana yang boleh udang. Buat review. Food review. Tak ada telur ni. Tak ada telur. Okey. Tak ada telur, okey. Ada telur, apa balik? Sama lah macam laki bertelur. Laki bertelur, lepas balik. Sebab telur dia pun 2 biji je. Dah dapat. Allahu Akbar. Padu mantap. Sesudah memakan strawberry, udang pun memakan umpan kita. Padu mantap guys. Lupa tak kerti nak slow. Mampui. Lupa tak tahu aku dah mampu laut. Karet. Makan sini. Ui. Popeye di selo men. Popeye di selo men. Popeye di selo men. Banyak Popeye ni. Jadilah Popeye pun Popeye lah. Jadi makan senyap. Dia udang. Dia udang.
Bismillah. 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 Speed kuning. Alhamdulillah, betul. Betul. Baru mantap. Baru mantap, bosku. Betul. Ada udang betul. Oh, Fardi. Tapi dia telur. Uish. Adalah botol. Popeye. Itulah Popeye. Tak dapat dah channel ni. Botol. Popeye pun sedap. Di bawah tu lah menantang. Aduh, ya Allah, ya Tuhanku. Okey, geng. Lah pun jam dah pukul 12.48. So dengan hangat lik-liknya ni pun kami dah tak tahan lah, geng. So aku dengan abang Pejal ambil keputusan untuk mundur diri dululah. Mengundurkan diri, kami akan pulang ke rumah masing-masing. Sebab panas sangat ni. Kepala pun jadi pening. Dan dia nyip. Oh, berdenyuk bai. Tak boleh. Hasil pun dah ada. Kita bukan nak banyak sangat pun. Kita nak buat untuk 2-3 kali masak pun. So, jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. Hasil, mana hasil dah? Hasil dah. Ada hasil. Boleh lah, kilo, 2 kilo kot. Comel-comel hasil pun. Abang yang hasil je lah. Okay. Baru-baru mantap. Ya. Abang bejar pun 2 kilo kot. Dah ada. Ui, sampai tak boleh nak angkat pun, punya berat tau. Sembuk. Baru-baru mantap. Ada apa-apa penutup bang? Kata-kata ucapan? Majulah udang untuk negara. Majulah udang untuk negara. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye-bye. Kepala dah denyut-denyut. Nak pergi kereta lagi. Bye-bye. Ngantuk bye. Nak tutup. Bye-bye. Dudi